Jom aku cerita macam mana aku handle medical insurance dekat US sambil kita jalan balik rumah. Kalau korang dekat US, kos perubatan memang sangat mahal. Lagi-lagi kalau korang tak ada insurans. Jadi cara aku handle adalah dengan aku ambil insurans dengan company. Dia ada beberapa pilihan korang boleh ambil. Aku ambil yang paling mahal, $250 sebulan. Tapi korang kena faham, dengan insurans yang paling mahal dengan company tu pun kan, kalau kita pergi buat rawatan, bukannya terus percuma, kita still kena bayar. Dekat US, dia ada term, kataan ni nama dia maximum out of pocket. Maksudnya duit maksimum yang kita kena keluar daripada poket kita. Jadi untuk insurans aku yang $250 tu, maximum out of pocket aku adalah $5,000. Maksudnya aku kena spend dulu $5,000 sebelum dia orang cover semua benda 100%. Dia bukan macam kat Malaysia. Kat Malaysia, kalau korang ada medical card, boleh kata rawatan yang korang pergi tu hampir percuma semua benda kan. Rugilah kalau korang tak ambil medical card dekat Malaysia. Memang aku sarankan, company aku ada juga offer insurans yang paling murah kan. Korang bayangkan kalau aku ambil yang tu, maximum out of pocket aku adalah $25,000. Bermaksud aku kena keluar duit sendiri dulu, paling kurang $25,000. Lepas tu baru diorang cover semua benda. Jadi aku yang dekat US ni pun ambil juga medical card di Malaysia. Punya bagus ni medical card di Malaysia ni. Siapa-siapa yang kerja di luar negara pun memang aku sarankan untuk ambil medical card Malaysia. Dekat US, diorang tak ada medical card ni macam dekat Malaysia. Sebab tu ramai orang terpaksa bekerja sebab nak dapat insurans dengan company. Macam insurans aku ni, aku bayar $250. Lebih tu company bayar. Tu yang dapat bayar $250 saja sebulan. Tapi kalau aku cuba ambil sendiri dekat luar, memang mahal. Jadi orang dekat US ni, diorang bekerja lah sampai umur diorang 65. Lepas 65 baru dia dapat masuk program Medicare tu. Maksudnya diorang dapat insurans untuk orang 65 ke atas. Dan sebelum tu diorang terpaksa bekerja supaya dapat bayar insurans yang lebih murah dan insurans tu elok. Macam aku bayar RM240 macam tu sebulan. Dia punya coverage setahun RM1,000,000 sampai umur aku 80. Unlimited lah, maksud maksimum setahun RM1,000,000. Setiap tahun boleh RM1,000,000 sampai umur 80. Sebab tu aku kat sini ada medical insurance. Kat Malaysia pun aku ada medical card. In case apa-apa jadi, na'udzubillah min zalik, kalau kena penyakit kronik ke apa ke, at least boleh balik Malaysia dapatkan rawatan. Kalau korang berminat, korang boleh contact ayah aku dekat sini. Dia ada provide medical card dengan AIA. Memang bagus AIA ni, especially orang yang muda. Memang kena spend sikit untuk lindung kita punya kewangan, supaya kita tak keluarkan duit simpanan kita untuk rawatan. Dengan belanja sedikit je